Bayangkan kalau komunis berjaya tawan tanah Melayu dulu. Merdeka mungkin takkan wujud dan nasib negara kita boleh berubah 180 darjah. Pada tahun 1948, Parti Komunis Malaya pernah lancarkan pemberontakan bersenjata untuk menguasai tanah Melayu. Kalau mereka berjaya, kemerdekaan tidak akan berlaku seperti hari ini. Tanah Melayu mungkin jadi negara satelit komunis, tunduk pada kuasa asing. Tiada lagi sistem Raja-Raja Melayu. Institusi beraja akan dihapuskan, diganti dengan sistem Republik ala Mao atau Stalin. Kebebasan rakyat terhapus. Tiada pilihan raya bebas, tiada media bebas. Lawan kerajaan hilang terus. Penyokong anti-komunis ditindas. Ulama, tokoh masyarakat, pemimpin, semua yang menentang mungkin akan ditahan atau dibunuh. Budaya dan agama ditekan. Komunisme menolak agama. Budaya Melayu Islam akan terhapus perlahan-lahan. Ekonomi dimilik negarakan. Tiada lagi perniagaan bebas, semua di bawah kawalan penuh kerajaan. Tanah Melayu jadi alat kuasa besar komunis. Kita mungkin terjebak dalam konflik global, jadi pangkalan kuasa luar. Kalau komunis berjaya tawan tanah Melayu, mungkin rakyat Malaysia takkan rasa kesenangan, keamanan dan kebebasan yang kita kecapi hari ini. Apa pendapat anda? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sembang Kaca untuk lagi kisah menarik seperti ini.